telah berkata orang-orang yang bijaksana di kalangan para ulama. Apa yang mereka katakan? Kenapa mereka dipanggil hukama? Jadi sebenarnya hukama ni sebenarnya telah berkata ahli-ahli hikmah. Hikmah kadang-kadang disandarkan kepada sadadul qaul, iaitu kata-kata yang tepat dan benar. Benar dan tepat kepada, kadang-kadang bila kita mengaji di setengah-setengah tempat tu, kita ada buat benda tu. Kadang-kadang orang-orang hukama ni yang Allah kurniakan hikmah padanya di kalangan ulama, bila dia cakap tu, kena kat kita. Tiba-tiba kena kat kita. Aku ada buat tu lagi. Oh, aku tarbiyah anak aku salah lah sebelum ni. Oh, aku begini-begini. Oh, aku suruh-suruh anak aku begini-begini. Oh, paksa-paksa dia. Sedangkan aku tak ajar dia nak buat benda tu supaya dia kasih pada kita. Sebab kasih pada kita dia buat, maka pahalanya lebih besar, pintunya lebih terbuka luas. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu yang pertama, sadadul qaul. Satu lagi ahli hikmah yang membawa maksud yang diberi ilham. Ilham ni bisikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara direct selepas dikuatkan bisikan daripada para malaikat. Bisikan daripada para malaikat, malaikat mulhamah, dia ada dalam diri kita, Allah letak. Bila kita banyak zikir, maka malaikat mulhamah ini dia jadi aktif, dan dia sentiasa melintaskan dalam fikiran kita sesuatu yang lain. Semakin kuat, maka diberikan ilham, maka keluarlah kata-kata yang memberi ajaran dan didikan dan tarbiyah untuk berjalan di jalan Allah. Apa mereka katakan? Salamatul jasadi fi qillati ta'am, wa salamatul ruhi fi qillati al-atham, wa salamatul din fi salati ala khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Keselamatan jasad itu pada sedikitnya makan, pada sedikitnya makanan. Maknanya bila kita kurang makan, jasad kita insya-Allah semakin selamat, yang membawa maksud semakin sehat. Wassalamat, disebutkan wassalamatur ruh fi qillatil adha, dan selamatnya ruh dalam tubuh kita dengan sedikitnya dosa. Ruh yang ada dalam tubuh kita sekarang ni, saya nak tanya antum semua, yang sebenarnya yang hidup ruh atau jasad? Kalau dalam ilmu tasawuf yang antum belajar sebelum ni, yang sebenarnya yang hidup ruh atau jasad? Ruh. Sebab ruh yang hidup, kemudiannya jasad jadi hidup dengan sebab ruh. Karena itu bila ruh tidak ada, jasad itu tidak hidup. Macam mana? Bila kita tengok orang mati. Bila orang mati, kita lihat dia kaku. Jasad dia tak boleh bergerak kerana ruh dia sudah tidak ada. Kenapa kita sibuk dengan yang luar ni, sedangkan yang dalam tu langsung kita tidak ambil tahu? Kadang-kadang yang luaran ni kita nak sesuatu yang baik bagi dia supaya dia sehat, supaya dia cantik. Tapi jarang orang-orang yang nak ruh dia cantik dan ruh dia sehat dan ruh dia selamat. Kita ni kadang-kadang bila gerak ni, ruh. Bila ruh kita gerak, kita gerak. Boleh faham? Dengan izin Allah SWT. Kerana itu yang merosak jadi tak selamat. Bila kata selamatnya ruh dengan kurangnya dosa, dia jadi tak selamat. Bila ada dosa, dosa datang daripada maksiat, dan maksiat terlalu banyak lubang dia untuk kita melakukan maksiat, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat tangan kita, maksiat hati gitu. Yang ini paling banyak tuan-tuan. Sedangkan dalam ni sama haram hukum dia. Contohnya kita kata berzina haram, betul tidak? Takabur haram, hasad haram, sangka buruk pada Allah haram, sama hukumnya sama. Tapi orang ramai dia tak selesai masalah dalam, dia jaga yang luar saja
sedangkan dia setiap hari melakukan dosa. Bagaimana nak selamat roh?